Macam mana kalau pemilik kenderaan yang lama tu dah meninggal dunia, nak tukar nama tu macam mana? Ini betul. Tuan Mutu. Tuan Mutu kena jawab. Yang ni memang proses ni mungkin mengambil masa sekiranya tiada wasiat lah. So proses ni kena betul-betul tukar nama dekat pejabat daerah ataupun pergi dekat pusat penukaran nama. Amanah Raya. Amanah Raya. So Amanah Raya ni ramai tak tahu. Mereka pun lepas meninggal pun tak tahu macam mana nak buat proses. So saya minta sangat-sangat siapa yang ada kenderaan sekarang beri perhatian terhadap waris selepas kita. Kalau tidak memang timbul masalah tukar milik. Nak salahkan siapa kita pun tak tahu. Ya. Jadi adakan satu surat akuan sumpah ke, tolong tukar next kin kenderaan tu selepas tuan puan katakan tak ada. Saya. Kita tak pasti bila kan. Tapi next kin tu make sure ada. So masa buat tukar milik itu senang. Kalau tidak ianya akan jadi masalah. Okey, kadang-kala saya ada juga jumpa kawan-kawan yang menguruskan tukar milik ni sampai 5-6 tahun mereka tak boleh tukar nama kenderaan pasal tak boleh identify waris yang sebenar. Yang ni memang case complicated jika tidak mempunyai waris yang kemudian selepas daripada orang nombor satu tu. Saya. Kerana untuk buat tukar milik dia perlukan ibu jari. Biometrik. Tanpa biometrik tak boleh tukar. Saya. Itu sebabnya kalau kita rasa meninggal secara mendadak atau meninggal secara aksiden, kemalangan, yang ini akan menghadapi masalah lah. Sebab tak nak mendapatkan waris tu. Kalau ada abang, ada adik, kalau ayah punya lagi masalah lah. Ada 5 adik-beradik atau ada 10 adik-beradik. Lagi kena 10 nama tu kena. Jadi itu yang masalah. Jadi kalau ada siapa yang masalah sedemikian, kena selesaikan dulu sama ada di pejabat kematian ataupun di pejabat amanah raya lah. Okey, kita dah